iaitu ketika negara sedang memerangi penularan wabak COVID-19. Pelbagai peraturan, perintah dan larangan terpaksa dikuatkuasakan demi untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan rakyat sekalian. Namun demikian, pada hari yang mulia ini, kita ingin rakyat untuk tidak merasa gusar dan sedih kerana tidak dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri seperti kelazimannya. Sebaliknya, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, adik-adik dan anak-anak hendaklah bergembira dan bersyukur kerana masih lagi diberi kesihatan dan kekuatan untuk menyambut kedatangan 1 Syawal dengan keluarga tercinta dan insan yang disayangi. Rakyat Malaysia sewajarnya bersyukur kerana selama hampir 2 bulan telah mempamerkan tahap disiplin dan berdaya tahan yang tinggi, di samping penuh sabar sepanjang menghadapi tempoh perintah kawalan pergerakan. Sebenarnya, banyak pengajaran yang dapat kita pelajari dalam menghadapi wabak COVID-19 ini. Kita pelajari bahawa sesuatu virus atau sakit boleh menyerang manusia dengan tanpa mengira pangkat maupun darjat. Kita juga harus insaf bahawa kesihatan yang dikurniakan Allah SWT adalah sesuatu kurniaan yang tidak ternilai harganya. Wabak COVID-19 ini turut mengajar kita bahawa setiap manusia mempunyai ikatan pertalian hubungan yang rapat antara satu dengan yang lain tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Jika salah seorang daripada kita tidak menjaga kesihatan diri, maka kesannya akan menular kepada masyarakat setempat dan akhirnya ke seluruh negara. Rakyat Malaysia yang kita sayangi dan semua sekalian, sempena dengan kedatangan bulan Syawal yang mulia ini, marilah sama-sama kita menghargai jasa, komitmen, keberanian dan pengorbanan petugas barisan hadapan negara yang telah mencurah khidmat bakti dengan penuh kegigihan untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. Kita juga amat menghargai pengorbanan mereka yang terpaksa bertugas pada lebaran ini, terutamanya kepada petugas perkhidmatan kesihatan, anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta semua anggota agensi kerajaan yang bertugas menjaga kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan negara. Pada seluruh rakyat Malaysia, teruskan amal normal baru ataupun the new normal dalam kehidupan seharian. Pandemik COVID-19 ini telah memaksa kita untuk melakukan perubahan kepada kehidupan seharian kita. Justru teruskan menjaga kebersihan diri dan mengamalkan penjarakan sosial. Hindari dan jauhi aktiviti yang tidak penting. Gunakan masa yang ada untuk kita membina syurga di rumah bersama keluarga tercinta. InsyaAllah, kita berkeyakinan berkat semangat dan kekuatan jati diri bangsa Malaysia serta perpaduan yang utuh, Malaysia akan dapat mengumpaskan wabak COVID-19 ini buat selama-lamanya. Mengakhiri titah Beta dan Raja Pemaisuri Agong mendoakan agar rakyat Malaysia dan negara sentiasa berada di bawah perlindungan Allah SWT serta dijauhi dari sebarang musibah dan bencana. Beta dan Raja Pemaisuri Agong juga berdoa semoga negara kita akan segera kembali pulih seperti sedia kala agar rakyat akan dapat mengucap nikmat kerancakan ekonomi dan menikmati kemanisan hidup dalam sebuah negara yang maju, aman dan makmur. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Maaf zahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.